kita dia ada musim-musim. Dia dia masuk ataupun dia makan. Dan macam hari ini ayat susu bila saya tengok saya ada pangkat kalender ataupun hari yang hari ini memang siap masuk ayat susu. Dan alhamdulillah dengan teori itu berjaya juga kita dapat naikkan ikan yang begitu besar. Dan ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Momen-momen yang sangat menarik untuk menaikkan ikan yang saiz suku padu. Dan jangan di skip video ni supaya dapat tengok momen-momen melindutkan siakap saiz sebegini besar. Oh, kanak lagi. Kanak lagi. Bismillah. Menganak, geng. Kanak, geng. Kanak. Bismillah. Ini dia. Sama Bapak. Bismillah. Hari ini saya mulai aktif sekian. Kanak. Ini salah satu rekor. Kanak, geng. Kanak lagi. Kita menggunakan 2 mata kail, geng, untuk mancing siakap. Balingan pertama di atas of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Kena. Kena yang tak kena. Nah, tenggelam lagi. Kena. Buntal apa? Buntal. Buntal. Menganak, geng. Kanak. Bismillah. Alhamdulillah. Apa lagi ni? Ada ikan. Ada ikan. Ikan apakah? Baji. Ikan baji. Ikan baji, geng. Ikan baji, tapau.
Wow. Okey. Tapi Kenapakah? kat ni rasa macam mana Ah. ni? Tak berbaloi dengan kecil. Satu umpan besar umpan. Kan? Baby kerapu bagi dia besar tak bagi. Bagi lepas lah. Tenggelam. Bismillah. Kena. MJ ni MJ. Macam ni MJ. MJ kerapu. Kerapu. Boleh lah. Cesuk. Cesuk ni. Tapau ni. Kena ni. Kena ni. Tak lekat lagi. Oh, tak lekat lagi. Lambat. Lambat lagi. Keenam lagi umpan. 2 kali berturut-turut lambat ah. 2 kali berturut-turut tu lambat. Lambat cetak. Bismillah. Kali ini kena. Kali ini kena. Kali ini kena. Kena lagi. No. Kena batu. Ni kerapu ni. Sangkut lagi. Naik. Duduk dalam batu lah susah. Nak tetik. Kerapu ni, kerapu. Macam ni kerapu kan. Asal juga lah. Dia lari. Kerapu ni, macam ni kerapu. Oh, MJ. MJ.
Anjir. Tu dia. Cantik kejadiannya. Cantik kejadiannya. Alhamdulillah. Sado. Oh, besar ni. Siapkan ni. Ya Allah. Mata kail timbang ya, mata kail timbang. Satu hanya 1 sen nih. Mata kail nih. Allahu Akbar. Tak boleh paksa nih ya. Besar, cakapnya besar nih. Bagi dia panak dulu. Delapan kilo ada nih, 8 kilo. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Besarnya geng. Nah geng. Gigi badan geng, gigi badan.
Nih geng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku guna mata kail apa? Mata kail timbang geng. Mata kail yang aku promote 1 sen 1 biji itu. 1 mata kail tu geng. Aku sangat teruja dapat ikan ni. Nah, kita punya mata kail tu dia akan nak 1 lah. Dia akan nak 1 mata kail geng. Dia akan nak 1 mata kail. Nah, tengok dia kangkang. Alhamdulillah. Kalau rezeki kan, kalau rezeki memang dia naik ada kangkang. Dia kena sikit sebab mungkin kita layan dengan begitu apa? Dengan kita layan dengan kasih sayang. Dia naik geng, alhamdulillah. Kangkang mata kail aku geng. 1 sudah putus. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini dia. Ayak siakap geng, ayak susu. Allahu Akbar. Nah, geng. Siakap geng. Allahu Akbar. Nah. Allahu Akbar. Nah, biar api lah. Aku basah tak apa. Ni geng, harap-harap gambar ni cantik lah. Ni. Nah. Geng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, cantik geng. Gambar ni cantik geng. Okey geng. Sampai sini sudah kita ambil gambar. Tak ada orang nak ambil gambar geng. Kita apa ni? Pasang umpan sekali lagi. Mana tahu ada lagi. Alhamdulillah ya Allah. Okey geng, alhamdulillah. Aku tak boleh nak kata apa geng. Syukur pada Allah, itu yang saya boleh lepaskan geng. Alhamdulillah ya Allah. Ini pertama kali aku dapat siakap sukses sebesar ini geng. Macam mana lah aku nak bawa balik ini. Ini kan pula bawa ikan 2 kali apa? 2 digit macam ni. Apa ni bawa barang umpan pun susah nak naik. Alhamdulillah tak apa, kita pelan-pelan naik. Memang teruja lah kalau dapat macam ni kan. Okey. Tak boleh nak kata apa geng. Gigi badan ni, getah badan, vibrate. Kita pasang umpan sekali lagi. Alhamdulillah. Ini dia geng. Mata kai kangkang mata kai. Mata kai murah. Janji dia boleh naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tak dapat timbang lah. Nanti kita timbang kat rumah. Saya memang pantang bawa timbang ke tempat mancing ni. Ramai juga kawan-kawan yang panggil timbang dulu lah. Saya pantang bawa timbang. Tak tahu lah. Nanti sampai rumah kita timbang. Alhamdulillah ya Allah. Okay, kita pasang sekali lagi. Mana tahu dia ada lagi. Mata kail yang saya pakai kan. Mata kail yang saya selalu sebut, saya selalu promote walaupun bukan saya jual. Saya hanya untuk apa ni, saya lah cara saya memakai mata kail supaya jimat. Ini dia. Mata kail ni tak sampai 1 sen untuk 1 mata kail ni. So kita beli secara timbang. Kita beli secara bungkus. Kita ada beli dengan harga RM9, RM10, RM13, lain-lain kadang lain-lain harga kan. Kita boleh dapat 500 gram ataupun 1 kilo dengan mata kail macam ni. Sangat jimat, sangat tajam. Dan macam apa yang saya selalu sebut selama ini, pasal bila saya rekomen kan,
supaya jimat lah. Tujuan saya supaya jimat. Kita payah kita beli mata kail yang mahal-mahal, lepas tu pakai 2-3 kali buang, dah tumpul, dah lah mahal. Habis tu senang patah. Mata kail ni dia tak boleh patah ni. Mata kail ni dia tak akan patah. Dan selama ini saya pakai memang tak pernah patah mata kail ni. Dia akan kangkang saja lurus sebab dia menggunakan karbon, dah bukan 100% besi ataupun steel. Kalau steel tu ataupun besi tu dia patah. Ini dia ada campuran karbon, jadi dia akan lurus bengkok macam tu aja. Dan bukan setakat 2 kilo 3 kilo MJ, bukan. Saya naikkan dengan mata kail ni. Boleh tengok video-video saya, kita bercakap dengan fakta dan bukti. Dengan anggaran saiz 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo MJ yang ikan sangat ganas, sangat agresif, kita boleh naikkan dengan mata kail. Timbang ni mata kail murah. Dan sekali lagi rekod untuk membuktikan mata kail ni boleh pakai, tak boleh diragukan lagi. Kita naikkan siakap. Ini dia mata kail dia. Dan kalau berminat untuk mencuba mata kail ni dan memikirkan kos memancing, beli-beli barang memancing ini murah jimat, boleh tengok dalam video ni di belah kiri sebelum video ni buka. Selepas video ni buka mungkin dalam beberapa saat dia akan muncul di bawah, di video ini belah kiri bawah. Dan boleh tekan, dia akan bawa kamu ke site-site yang menjual mata kail ni. Saya bukan jual dan saya akan promote saja untuk memudahkan player-player kita ataupun yang berminat membeli. Dan kalau tak jumpa juga boleh scroll pergi bawah, tekan more supaya boleh jumpa mata kail yang di link ke bawah saya letak. Dengan teruja. Ni tengok yang ni. Ini saya menggunakan tadi stainless steel, mata kail stainless steel. Tengok, bila dia sangkut dia patah. Mata kail ni dia patah, dia tak boleh kangkang, dia patah. Dan yang satu yang saya pakai yang mata kail murah, dia akan kangkang aja, dia tak akan patah. Padahal ini lagi besar, lagi kuat. Kan? Itu dia. Okey, kita buang sekali lagi. Alhamdulillah. Habis pasal lunya yang punya badan. Tengok, semua ikan. Habis aku punya badan lendir semua. Kanak lagi. Kanak lagi. Bismillah. Tak kena. Tak kena, geng. Alhamdulillah. Aduh. Cuba angkat. Oi. Ada lebih. Tak, kau ambil gambar kau. Sini. Okey. Angkat tinggi sama topannya paras badan. Turun sikit. Okey. Duduk Kalau kau nak riba dulu, tak apa ambil gambar. Nanti tak apa.
Lama lah. Ha? Lama lah. Layan lah sebab aku pakai mata kail yang murah tu. Oh, mata kail timbang tu. Ha. Naik juga oh. Naik juga ah. Naik juga. Tapi kangkang. Oh. Nah, ambil gambar macam ni. Cantik. Pelampung lah. Bagi video sikit. Duduk. Aduh guys. Gila babi 20 kilo lebih tak lari ni. Kompon. Abang-abang memang padu. Okey. Aku punya badan ni dah habis lender semua dah. Ambil. Takkan saya tak apa. Oh, memang tak pernah nak dapat saya sini. Aku tak pernah nak dapat saya sini. Ini pertama kali. Main. Okey, assalamualaikum sahabat-sahabatku sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Lagi apa? Masih pukul 10. Okey, alhamdulillah. Sesi apa ni? Sesi mancing kita untuk hari ini alhamdulillah. Apa ni, dapat kita bawa ikan yang apa ni sangat besar. Saiz yang tak masuk akal lah hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan di sini kita ada sahabat. Dia pun kenalan saya juga. Mungkin dia ada tengok juga video-video saya dan alhamdulillah kita ada subscriber. Dan saya tak boleh nak cakap apa-apa lagi. Hari ini memang sangat teruja sebab kita memang tak sangka, kita tak duga untuk kita dapat saiz sebegini besar. Dan alhamdulillah sesi mancing kita sampai sini saja untuk hari ini. Sekarang mau masuk pukul 11 dan inilah hasil tadi apa ni rezeki kita yang kita dapat lepaskan hari ini. Ini tengok tangan saya ni, dia punya besar ni. Sangat besar ni ikan ni. Nah, kita dapat merah satu dan kerapu baji rezeki hari ini yang kita dapat landedkan. Alhamdulillah. Dan pertemuan kita setakat ini saja dari Pantai Sen. Jangan kata aku tak share tempat-tempat saya memancing. Tak. Saya membuat video dekat tempat-tempat memancing ini. Salah satu tujuan untuk apa ni, membagi info kepada sahabat-sahabat kita ataupun angler kita di bila mana ikan itu masuk, supaya diorang apa ni senanglah untuk apa bertindak. Sebab ikan bukan tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan kita boleh dapat ikan. Tiap-tiap hari kita boleh strike. Dia ada musim-musim. Dia apa ni, dia masuk ataupun dia makan. Dan macam hari ini ayat susu lah. Bila saya tengok saya ada pangkal kalender ataupun hari yang hari ini memang siap masuk ayat susu. Dan alhamdulillah dengan teori itu berjaya juga kita dapat naikkan ikan yang begitu besar. Dan sahabat kita ada di sini, nama Fadli. Fadli ada angler kita. Tapi memang padu lah ikan Wan. Alhamdulillah. Apa nak apa? Mancing kat Pantai Sen, tengok video Abang Wan. Apa kena? Itu dia. Dan setakat ini sajalah pertemuan kita untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk apa ni, episod akan datang setiap hari Rabu. Saya akan usahakan untuk keluarkan video setiap hari Rabu, di mana spot-spot yang menarik ataupun terjah-terjah spot yang kita belum terjah lagi. Dan saya akan saya akan kongsikan kepada tuan-tuan semua. Dan sampai sini saja. Wabillahi taufik wal hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok geng, aku punya baju semua ni dah macam kena hisap balan-balan. Peluk ikan tadi macam kena hisap balan-balan. Okay, tu dia.
Balan-balan. Ni budak. Okey, bismillah. Kilo lebih tu. Ha? Ada apa? 10. Rasa-rasa 7. 10 kilo atas. Kilo atas. Ha? Pakai umpan apa? Udang hidup. Dah hidup. Dah hidup lah pelampung. Dia benar ujung ah. Ha? Belah ujung. Ujung. Memang. Bawah ni kat situ. Turun Ya. banglo kan. Ha. Lompat pula. Oh, syok layar ni. Layan sok. Oh. Buat hati tu. Boleh buat karya kita kan jual. Jual lah. Aku rasa jual tak laku ni. Buat makan lah. Pasal dia besar, tak laku. Buat makan lah. Makan, sembeli makan. Jual lah jual. Angkat lah ambil gambar tak apa. Oh, kata aku jatuh. Angkat. Dekat tu. Ha? Dekat tu. Dah tak. Oh, dekat tak. Oh. Ambil dah dok. Masuk dalam ni. Hantar kat kolam udang. Oh, cantik gambar. Sila. Hai, tadi makan. Ui, ada oh. 2 kilo lebih. Hantar kilo lebih. Oh, maknya lo. Lagi paksu ni mau lah. Lekor mak. Oh, layar syok ni oh. Layar syok. Kalau kata tuju kau masuk alat lah. Kau macam mana tu? Ramai family dah makan lah dia. Parti dia. Tahu ah. Lampu. Dia lampu udang hidup. Hidup. Itu yang ada gambar yang batu tu kan. Kat tu pun banyak. Dia bakar pelampung memang dia sangkut. Memang sangkut. Sangkut dalam ni. Sangkut pipi. Sangkut pipi mata kaya 2. Oh. Mata kaya 2 satu hilang je. Satu hilang. Tinggal satu. Ni. Ikan aku ya. Cantik gambar dia. Oh lama. Lama. Cantik mak kan. Lama. Kucing kau? Bukan. Sini. Cantik oh. Ni dia. Oh, 10 kilo dah kot. Lebih. Lebih. Galan beli. Oh. Ada. Ini okey sikit kot, tak sakit badan ni. Itu kecil sakit lah. Ya bang, ikat sini. Ikat ni. Lepas tu nak tarik ikat ni. Sekat. Boleh. Jom, sama nak rekod. Saya ingat besok member pun nak ikut apa? Aku hantar kat depan tau. Dekat Din, kat Damas. Hasil ni lo. Dekat 3 pakai hidup saya apa? Geng. Settle. Ayat tu dah. Settle. Ni saya bang duduk kan stand up belakang. Tak tu dah. Okey. Selamat. Dengan kena dia punya ni tajam macam pisau. Ya, dia punya ni. Macam pisau.
Okey. Alhamdulillah. Rezeki. Pergi mandi cepat. Okey geng, kita sudah loading ikan itu. Saya minta maaf lah kalau siapa-siapa yang nampak dekat tengah jalan ni kan, dekat jalan sekarang saya mau balik. Yang nampak dekat jalan itu saya bukan kurang ajar nak bagi orang sakit hati tengok kan, bukan nak gelagak ke nak riak ke tak. Pasal aku naik motor, jadi tak boleh buat apa kan. Aku bawa banyak barang kan, aku bawa beg, bawa tuang umpan. Jadi tak boleh buat apa. Kalau sini kita tak boleh riba ni. Dia mengganggu steering, dan kalau gantung pun akan mengganggu juga steering. Jadi kita letak sini. Kita letak ikan ini dekat sini. Letak kat sini. Kita ikat lah. Okay. Bukan riak, bukan apa. Macam ni lah cara dia untuk kita bawa balik sebab kita naik motor. Okay, apa-apa. Terima kasih kepada yang menonton. Tetap.